Hai, selamat datang. Hari ini kita nak tengok satu trend yang agak mengejutkan dalam dunia AI. Ada sebuah syarikat software gegasi, ServiceNow, yang tengah bina model AI sumber terbuka yang kecil tapi sangat-sangat berkuasa. Ini macam terbalikkan semua yang kita fikir, yang kononnya hanya model paling besar je yang paling bagus. Jadi, inilah soalan utamanya kan. Zaman sekarang ni, kita boleh je sewa atau beli akses kepada model-model AI yang super besar. Kenapa pula syarikat macam ServiceNow ni nak susah-susah bina model AI sendiri dari awal? Jawapannya mungkin akan buat anda terkejut sikit. Okey, ini agenda kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan teka-teki AI untuk enterprise. Lepas tu, kita tengok macam mana kolaborasi jadi jawapan, kita selami impak model-model kecil ni, dan akhir sekali kita tinjau apa yang menanti kita di masa depan. Jom kita mulakan. Baiklah, jom kita masuk bahagian pertama. Dunia enterprise ni, dia ada keperluan yang sangat-sangat spesifik. Model AI yang sedia ada kat pasaran tu, walaupun hebat, tak semestinya kena dengan apa yang mereka perlukan. Kat sini kita boleh nampak perbezaan utama dia. Model gergasi ni dia macam jack of all trades. Dia boleh tulis puisi, boleh buat kod, macam-macam lah. Tapi untuk syarikat, mereka perlukan pakar, bukan generalis. Bayangkanlah, sebuah syarikat insurans yang kena proses beribu-ribu tuntutan setiap hari. Dia perlukan AI yang boleh buat keputusan tu dengan cepat, tepat dan kos efektif. Bukan AI yang pandai tulis soneta. Jadi, kualiti, kelajuan dan kos tu jadi sangat-sangat penting. Dan petikan ni, memang merumuskan segalanya dengan sempurna. Untuk kebanyakan kerja harian dalam syarikat, model yang lebih kecil dan lebih fokus tu bukan je cukup, tapi selalunya lebih baik dan jauh lebih efisien. Jadi, macam mana sebuah syarikat boleh bina model canggih macam ni dengan cekap? Jawapannya senang je. Jangan buat sorang-sorang. Dalam bahagian ni, kita akan tengok macam mana kolaborasi sumber terbuka, terutamanya dengan NVIDIA, menjadikan semua ni satu kenyataan. Proses dia ni bijak betul. ServiceNow tak mulakan dari kosong. Mereka guna tapak yang NVIDIA dah sediakan, iaitu data pralatihan Nemotron. Lepas tu, barulah mereka masukkan kepakaran mereka sendiri untuk tala model tu ikut kegunaan spesifik mereka. Hasilnya, sesuatu yang baru dan sangat berkuasa. Yang paling menarik kat sini ialah kekuatan ekosistem tu sendiri. ServiceNow guna semua alatan sumber terbuka dari NVIDIA. Senang cerita, data pralatihan tu macam perpustakaan ilmu asas. Curator pula tolong kemas dan susun buku-buku dalam perpustakaan tu. Dan Jim pula, tu tempat model ni bersenam supaya dia jadi makin pandai buat kerja-kerja tertentu. Ini membolehkan tim ServiceNow fokus pada benda yang paling penting, cipta nilai untuk pelanggan mereka. Inilah buktinya. Tak payah pun ada tim beratus-ratus atau beribu-ribu orang penyelidik. Dengan alatan dan asas yang betul, satu pasukan kecil yang fokus pun boleh hasilkan inovasi yang luar biasa. Ini betul-betul membuka peluang pembangunan AI kepada lebih banyak syarikat. Okey, sekarang jom kita tengok hasil daripada semua usaha ni. Model yang dinamakan April. Dan macam mana ia mengubah definisi kita tentang apa itu model yang pintar dalam konteks enterprise. Ini idea utama yang mengubah perspektif kita. Dalam dunia bisnes, laju tu segalanya. Model yang boleh bagi jawapan atau selesaikan kerja dengan serta-merta adalah jauh lebih bernilai daripada model gergasi yang lambat. Sebabnya, kepantasan tu memberi kesan terus kepada pengalaman pengguna. Model yang kita cakapkan ni, April 1.6 oleh ServiceNow, ada 15 bilion parameter. Parameter ni, bolehlah kita anggap macam tombol dalam otak model tu. Walaupun 15 bilion tu bunyi macam banyak gila, sebenarnya ia agak kecil kalau nak dibandingkan dengan model-model gergasi yang lain. Dan fakta ni memang menakjubkan. Saiz dia yang kecil tu bermakna ia jauh lebih cekap dari segi kos dan juga tenaga. Ia menjadikan teknologi AI yang canggih ni lebih mudah diakses dan digunakan secara meluas tanpa perlukan infrastruktur yang besar dan mahal. Dan slide ni tunjukkan prestasi dia. AI Agentic tu merujuk kepada sistem AI yang boleh bertindak sendiri untuk capai matlamat. Macam pembantu maya yang boleh tolong jadualkan mesyuarat untuk anda. Untuk tugasan-tugasan penting macam ni, model kecil ni berprestasi hampir setara dengan model gergasi. Tapi, kelebihan sebenar dia kat mana? Kos yang jauh lebih rendah dan kebolehan untuk diubah suai dengan mudah untuk tugasan spesifik. Ini satu kelebihan yang sangat besar. Baiklah, untuk bahagian terakhir, mari kita pandang ke hadapan. Usaha ni bukan sekadar projek sekali jalan tau. Ia adalah satu strategi jangka panjang yang didorong oleh semangat komuniti sumber terbuka. Tengok garis masa ni, jelas menunjukkan komitmen ServiceNow.
Mereka secara konsisten keluarkan model-model baru sepanjang tahun dan setiap satu ada penambahbaikan. Ini membuktikan yang mereka betul-betul serius melabur dalam komuniti sumber terbuka untuk jangka masa panjang, bukan sekadar ikut-ikut trend. Ramalan ni macam bagi satu hint yang kita ni sebenarnya baru je bermula. Inovasi dalam kecekapan dan reka bentuk model AI akan terus berkembang dan kita mungkin akan nampak pendekatan yang sama sekali berbeza dalam beberapa tahun akan datang. Memang menarik untuk kita nantikan. Jadi apa kesimpulannya? Semua butiran teknikal yang kita bincangkan ni, parameter, data latihan, seni bina, semuanya menjurus kepada satu matlamat yang mudah untuk jadikan perisian yang kita guna setiap hari berfungsi dengan lebih baik untuk kita. Dan sumber terbuka menjadi tapak untuk mencapai matlamat tu. Sebagai penutup, jom kita renungkan soalan ni. Pergerakan ke arah AI yang lebih kecil dan cekap ni bukan sekadar trend teknologi. Ia bakal membuka pintu kepada pelbagai aplikasi dan automasi yang sebelum ni kita rasa macam mustahil. Cuba fikirkan, macam mana ia boleh ubah cara anda bekerja seharian?